Kali ni akak masak dalam kebun tepi sungai pula korang. Rasa macam tengah syuting drama kampung versi TV3 mini bajet. Gitulah lebih kurang rasa dia korang. Sumpahlah korang, masak kat sini memang rasa lain betul. Bila duduk bawah pokok, bau pula tanah-tanah yang lembap tu sebab semalam baru hujan. Dapat pula dengar bunyi sungai tu, memang hilang tension. Orang cakap masak dengan kayu api ni lagi sedap ni. Tapi memang betul lah korang, lauk biasa-biasa pun rasa premium sangat. Kali ni akak nak masak sambal hitam guna kayu api. Memanglah best masak dengan dapur kayu ni, tapi terpaksa menahan mata daripada asap kayu api tu yang banyak sangat. Semua yang duduk dekat tu merah-merah mata. Semua bahan-bahan untuk sambal hitam tu akak dah siapkan dari rumah. Sampai dekat kebun tinggal humban-humban je dalam kuali. Bau dengan rasa dia memang lain lah korang. 3-4 jam jugalah kami menahan pedih mata. Tak rasa penat pun sambil masak, sambil layan pemandangan dalam kebun tu. Siap itik dengan angsa tu bagi backup worker lah. Kemain lagi dia 3-4 kali berenang je dekat sebelah kita orang kan. Tak pasal-pasal jadi gulai itik dengan angsa tu kan. Sajalah panggil si pemancing ni nak tengok ikan besar dia dapat tu. Ikan apa yang dia dapat pun akak tak tahu. Okay, dah ketuk-ketuk kuali tu maknanya sambal hitam kita dah pun masak. Perut pun dah lapar, nak gukan dengan sambal hitam tu kita goreng telur je lah. Masak tepi sungai ni memang healing level padu lah korang.